Bin, kita mula ke? Okey, kita mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti webinar pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pertama webinar anjuran CIDL Refresher Series with Collaborative Group. Sebelum program ini berlangsung, diminta kerjasama yang berbahagia Profesor, Doktor, Tuan Puan untuk memastikan mikrofon berada dalam mode mute sepanjang webinar ini berlangsung. Jika terdapat sebarang soalan yang ingin diajukan kepada penceramah, boleh tulis di ruangan chat ataupun unmute mikrofon anda. Untuk makluman, bagi link kehadiran pada program ini hanya akan dibuka selama 10 minit di akhir hujung webinar ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Profesor Madya Dr. Zainuddin Ibrahim, Ketua Pembangunan Penyampaian dan Pembelajaran untuk memulakan sesi kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Terima kasih saudari pengacara majlis yang saya hormati, profesor-profesor, doktor-doktor dan rakan-rakan seperjuangan UiTM semua. Okey, tujuan kita mengadakan refresher ini sebenarnya berpunca daripada beberapa faktor lah, beberapa faktor. Antaranya adalah yang pertama, yang paling penting, pemindahan office CIDL dari Shah Alam Chancellery ke Puncak Alam. Itu yang pertama. CIDL secara rasmi telah berpindah ke Puncak Alam di Pejabat Plaza Bangunan Satelit PSB, Satelit B, Plaza Satelit B di Puncak Alam, berhadapan, kalau pernah pergi ke Puncak Alam tu, berhadapan Fakulti Education dan bersebelahan Fakulti Hotel Management. Jadi jika yang berada di Puncak Alam bolehlah melawat office CIDL. Masih dalam keadaan apa lagi, bukanlah renovation, tapi dalam proses satu persatu, sikit-sikit kita membuat sedikit penambahbaikan. Untuk pengetahuan semua, kita mengadakan beberapa siri refresher untuk semua CG. Jadi ini adalah siri pembukaan untuk mengenalkan kembali apa tujuan-tujuan CIDL. Kita tak nak ulang sebenarnya, tak nak ulang perkara yang sama sebab agak klise bila kita ulang perkara yang sama, tapi kita buka kalau ada soalan terus kita sebab jarang kita dapat berjumpa, dan macam sesi town hall pula jarang kita dapat berjumpa dengan warga, apatah lagi pada tahun 2025. In fact tahun 2024 pun kita dah kurang sebenarnya mengadakan aktiviti, sebab kita rasa segala aktiviti yang kita laksanakan pada tahun 2019 dan 2020 antara peak sesi yang paling banyak kita laksanakan, kerana waktu itu semua warga akan memikirkan kaedah yang terbaik untuk penyampaian dan pembelajaran, terutama dalam kaedah dipanggil ODL waktu itulah, which is ada kekeliruan di antara penyampaian ODL dengan program ODL, di mana kita adalah fokus kepada penyampaian ODL, bukan program ODL. Jadi ramai yang confuse, katakan bukan kita dah buat ke waktu PKP kita buat ODL, tapi sebenarnya itu adalah penyampaian saja. In fact kalau kita ikutkan definisi program ODL, program-program yang kita laksanakan pada waktu itu, satu pun tiada program ODL waktu itu. Tapi atas dasar waktu itu memang tiada pilihan untuk kita laksanakan 100% online. 100% online memang kita dah melebihi daripada definisi ODL lah. That's why kita laksanakan penyampaian ODL. Namun kita dibenarkan untuk menggunakan kaedah penyampaian 100% online sebab kita memang tidak dibenarkan untuk menghadiri fizikal. Jadi lepas daripada PKP, kalau perasan waktu itu kita diarahkan kembali balik ke kampus masing-masing untuk melaksanakan PDP secara fizikal. Ramai yang juga mengatakan kenapa kita tak boleh balik ke program ODL dan sebagainya itu. Namun kita cuba terangkan
bahawa untuk melaksanakan program ODL kita perlu menukar kita punya program daripada konvensional kepada program ODL lah. Saya rasa itu dah semua dah maklum. Okey, semua dah maklum. Dan kali ini kita cuba untuk transformasikan kita punya kaedah penyampaian. Saya rasa ada yang baru kenal mungkin, baru apa dipanggil dikenalkan dengan CIDL. Kadang-kadang ada juga kampus-kampus yang saya buat lawatan, bila tanya daripada mana, saya CIDL. CIDL itu apa? Jadi sejak tahun 2018 CIDL ditubuhkan sehingga 2025, kalau ada yang tidak mengenali CIDL tu, saya rasa macam terkilan jugalah kan. Maknanya ada lagi staff-staff kita akademik yang tidak mengetahui kewujudan CIDL. Jadi kita tidak dapat membantu macam mana kita nak sampaikan maklumat lagi, sebab kita telah pun mempunyai platform website CIDL, dan kita juga mempunyai platform-platform tambahan seperti social media. Kita ada Facebook CIDL, kita ada Instagram CIDL, kita ada YouTube CIDL, dan kita ada Padlet CIDL, which is keempat-empat platform ini kita gunakan untuk kandungan ataupun video-video ataupun kita punya modul-modul yang telah kita rakam pada setiap sesi yang kita laksanakan pada tahun 2018, 19, 20 sampailah 2025. Awal 2025 kita ada video recording semua kita dah masukkan. In fact setiap sejarah yang kita dah lakukan itu, timeline-nya itu ada di dalam kita punya website. Kalau kita rujuk di dalam CIDL website, kita nampak setiap aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan dalam bentuk video disediakan. Kita akan bagi link lah, kita akan bagi link. That's why kita tidak mengulangi setiap modul-modul yang kita laksanakan itu, tiada pengulangannya, kerana kita fikirkan bahawa kandungan-kandungan yang sama tu nanti agak boring, walaupun kita tak tahu sebenarnya ahli-ahli yang menuruti ataupun join that session adalah ahli yang sama ataupun yang berbeza kan. Kebanyakan yang sama lah. Bila kita tengok record, most of the time ahli yang join ataupun peserta yang join adalah ahli-ahli yang sama. Bukan tak boleh, cuma kita nampak macam kewajaran itu better kita guna video yang telah pun dirakam. Dan sama juga macam sesi ini pun kita rakam supaya dapat dirujuk. Kita pasti ada yang terpaksa mengendalikan kuliah pada awal Isnin kan. Macam saya pun ada kuliah pada jam 10 nanti. Jadi dengan masa yang ada kita pecah kepada 15 CG. 15 CG kita pun dah susun ikut kesenggangan masing-masing lah. Maknanya ada CG yang tidak available hari Isnin, kita buat pada hari Selasa. Ada yang tak available hari Selasa, kita buat hari Rabu sehinggalah hari Jumaat. Jadi alhamdulillah, insyaAllah yang mana yang sempat, yang mana boleh turut serta, kita turut serta untuk mengetahui apakah update ataupun pengemas-kinian yang kita boleh bantu untuk memperkasa teaching and learning delivery di UiTM. Jadi ini pun saya ingin maklumkan bahawa besar kemungkinan kita akan rebrand. CIDL ni terkenal dengan nama CG, Collaborative Group. CG yang kita ada adalah 15 CG yang terdiri daripada CG Artificial Intelligence, kita ada CG Big Data Analytics, kita ada CG IoT Internet of Things, kita ada CG Virtual Reality, kita ada CG Blockchain, kita ada CG Collaborative Teaching. Ini paling famous lah. Every semester kita mencecah sehingga 1,500 pendaftaran. Maknanya setiap pensyarah akan mendaftar untuk CGCT ni, Collaborative Teaching. Kemudian kita ada CG Design Thinking, kita ada CG Gamification, kita ada CG Smart Classroom, kita ada CG Makerspace, kita ada CG 360 Learning, kita ada CG Adab, kita ada CG Global Learning, dan kita ada CG Social Media Integration. So ini adalah CG-CG yang akan melaksanakan refresher pada minggu ini. The whole week ni kita cover lah untuk membantu untuk memperkasa ataupun untuk berkongsi pengalaman dan pandangan untuk membantu staf akademik memperkasa kita punya teaching and learning delivery. Mungkin ada di antara kita punya staf akademik yang telah pun memenangi anugerah-anugerah tertentu
seperti anugerah universiti, anugerah AAU, anugerah akademik universiti, kemudian pernah juga memenangi anugerah akademik negara. Dan kita pasti dan kita percaya setiap calon-calon ataupun pemenang-pemenang ini mempunyai kaedah penyampaian yang sangat berkesan. Jadi kita seru untuk memanggil, untuk menjemput kita punya pemenang-pemenang AAU ataupun AN atau anugerah-anugerah akademik yang lain yang mungkin telah pun dimenangi oleh pensyarah atau staf akademik UiTM di luar negara ataupun di dalam negara, tapi tidak dimaklumkan. Dia macam stay low kan, tidak pun membawarkan, tidak pun show off lah macam tu kan, dia memang senyap je. Dan kita boleh jemput juga, kita boleh jemput dan kita boleh adakan siri-siri untuk sharing dengan warga UiTM. Jadi saya juga ingin menekankan di sini bahawa rebranding bukanlah kita nak buat hari ini. Rebranding itu akan berlaku insya-Allah dalam masa terdekat. Penamaan CG itu sendiri macam collaborative group yang akan ditukar, tapi nama CG itu kekal lah. Contohnya artificial intelligence itu tak tukar, dia kekal artificial intelligence. Cuma CG itu collaborative group tu insya-Allah kita akan rebrand. Instead of collaborative group, mungkin kita akan tukar pada nama communities of practice. Dia macam collaborative group tu terlampau kecil. Kalau kita dengan nama macam group saja kan, group tu bila ada banyak ada 15 group. Jadi nampak macam group pun masih kecil. Tapi kita akan cuba untuk besarkan kepada community of practice. Dia jadi CP lah, dia bukan CG lah, dia jadi CP. So kalau artificial intelligence jadi CP AI, communities of practice artificial intelligence. Jadi dia akan mempunyai ruang lingkup yang lebih besar. Dia punya ahli pun akan menjadi lebih besar. Sekarang ni kalau kita tengok, lihat ahli setiap CG tu mungkin paling maksimum pun ada 5 orang sahaja ahli. Jadi orang kata grup ni ada 5 orang aja. Sebab nama pun grup kan kumpulan. Sedangkan sebenarnya ramai saja ahli-ahli yang tidak berdaftar ataupun tidak secara rasmi di dalam kumpulan tersebut. So kali ini kita wujudkan communities of practice. Sebab apa? Kita percaya dengan ada keterlibatan ataupun dia sebenarnya bila ahli yang tak berdaftar ni dia tiada satu apa dia panggil ikatan kan. Dia rasa macam dia tak terlibat secara langsung kan. Ada yang nak melibatkan diri secara rasmi. Ada yang tidak ingin melibatkan secara rasmi, maknanya dia tidak mahu nama dia termasuk dalam dia punya list of members tu. Dia macam nak voluntary basis lah ataupun pro bono kan. Tapi kita nampak macam aktiviti dia punya pelibatan dia tu aktif dia mengalahkan ahli yang berdaftar pula. So kita rasa macam tak berapa nak tak sesuai lah sangat bila tidak dimasukkan sebagai community tu. Jadi that's why kita nak jadikan sebagai communities of practice supaya dia lebih besar dan tiada yang tertinggal lah. Maknanya dalam community, katalah salah satu community practice itu AI artificial intelligence, tiada ahli yang tertinggal. Maknanya semua boleh become the community. Sebenarnya kalau ikutkan akademik UiTM perlu menjadi all the communities of practice lah. Cuma dia ada tendensi kelebihan kepada community-community tersebut. Maknanya kalau artificial intelligence sekarang ni memang top cerita pasal generative AI. So insya-Allah dalam masa yang terdekat pun kita akan keluarkan garis panduan artificial intelligence. Yang mana sekarang ni ramai yang tanya boleh ke tidak kan. Ikutkan memang kita tiada spesifik garis panduan artificial intelligence yang membenarkan ataupun tidak membenarkan tu belum ada lagi. Cuma yang generic dikeluarkan oleh KPT dah ada. Cuma kita sejauh mana, berapa peratus yang kita benarkan dan sebagainya tidak dinyatakan secara jelas. Sedangkan pelajar, pensyarah dan sebagainya telah pun menggunakan macam penyelidik terutamanya memang menggunakan secara tuntas penggunaan generative AI itu sendiri. Dan generative AI pula memang sangat banyak sampai kita tak boleh nak count dah. Paling banyak lah sekarang ni. Satu hari je dah keluar AI yang baru, generative AI yang baru. Jadi saya rasa memang kita tidak menolak ataupun kita tidak avoid dipanggil importance ataupun the effective of artificial intelligence tool dalam teaching and learning delivery ataupun to enhance the understanding. In fact dalam bidang-bidang tertentu, engineering, art, social sciences, semua akan menggunakan AI untuk enhance ataupun menaik taraf kita punya pemahaman.
dan bukan sahaja menaik taraf pemahaman, juga membantu dalam penghasilan hasil kerja, penghasilan folio, penghasilan projek dan sebagainya. So kat sini kita kena lihat sejauh mana dibenarkan penggunaan artificial intelligence tersebut. Kat sini tiada, kalau kita refer kepada Turnitin pun memang dah ada kat situ AI detection. Kemudian ada juga artificial intelligence yang mempunyai satu features supaya tiada artificial intelligence lain boleh mengenalinya. Macam tu kan. So dia antara artificial dengan artificial intelligence sekarang ni. Yang mana yang lebih intelligent? So kita guna artificial intelligence untuk detect artificial intelligence. Kemudian dia pula create satu artificial intelligence supaya tiada artificial intelligence boleh detect artificial intelligence. So kat sini yang kita antara perkara yang kita akan renungkan dan kita akan fikirkan supaya platform ataupun garis panduan yang kita akan keluar itu sesuai manfaat untuk semua. Maknanya fair and square pada pensyarah, pada pelajar dan kepada UiTM. Okay, so far over 200 fakulti sekarang ni engagement dengan pelajar kita tak ada masalah. Maknanya dari segi peningkatan tu, that's why kalau kita refer kepada aktiviti yang dilaksanakan, alhamdulillah outcome pelajar mencapai satisfaction lah. Maknanya tiada masalah. That's why kita macam bila nak buat apa-apa aktiviti je, biasanya kita akan rujuk kepada trending. Bila tengok alamak ada masalah, okay, kita akan do something lah supaya macam mana boleh ada masalah. Sebab biasanya rutin kalau kita tengok, contoh masa kita punya PKP, sebab yang ni tak tahu, kita concern benda tu, yang mana tak tahu, okay, kita kena buat. Tapi so far alhamdulillah since 2018 tu sampai dah 2024 tu, kita rasa macam okay, alhamdulillah most of our staff ni dah familiar sangat dah dengan tools. In fact ramai yang lagi hebat daripada CG pula. Ini saya tak nafikan, memang ada. That's why saya kata tadi ada yang telah pun memenangi anugerah akademik negara, anugerah akademik universiti, kemudian anugerah akademik ASEAN. Mungkin yang ini tidak ada sharing session lagi, mungkin kita akan panggil insyaAllah dalam masa terdekat kita akan jemput. In fact untuk AN pun akan dibuka, so saya seru semua warga untuk mohon turut serta sama ada AAU dan AN untuk memperkasa lagi. Jangan simpan kita punya kualiti tu, tunjukkan, kongsikan dengan warga, kongsikan dengan rakan-rakan supaya mereka tahu bahawa UiTM sangat berharga dan UiTM mempunyai satu nilai yang tiada tandingnya. Okey. Dan antara perkara yang kita rasa penting juga untuk memperkasa ataupun untuk refresher ni, sebab kita tengok bukan hanya teaching and delivery, sebab teaching and delivery itu akan memberi significant impact kepada perkara-perkara yang lain. Contohnya after graduation contohnya future job market, contohnya macam industry needs, student engagement, competitive pressure. So ini antara perkara yang kita tak nampak waktu current ataupun sekarang ni mungkin kita hanya fokus on delivery saja, tapi mungkin kita kena go beyond after the class kan. After 14 week with us budak-budak ni, our student ni, apa akan berlaku after graduation nanti. So ini yang kita rasa sangat concern, apa yang digunakan ataupun pendekatan yang digunakan ataupun teknologi yang digunakan oleh our academic staff dalam menyampaikan any information ataupun content to the student. Sebab apa? Bila dia bekerja nanti, this is the question yang akan ditanya oleh industry, what software that you use, so what approach yang kita gunakan kan. So dia akan reflect, dia kata lecturer tak guna pun software ni kan. So kita pun concern macam mana boleh industri, soalan industri itu tidak match dengan apa yang kita tawarkan. Sedangkan masa kita buat pembangunan kurikulum ataupun kita membangunkan kursus, kita buat CLO kita improvise CLO kita ada CDL, closing the loop, kita buat closing the loop kita, kemudian kita buat survey, kita buat market survey, tapi masih lagi tak dapat matching. Kenapa tak ada matching tu? So ini yang kita khawatir, dan that's why salah satu faktor kita buat refresher untuk mengingatkan semula warga bahawa especially RP, sekiranya kita ingin menambah baik kita punya kursus ataupun syllabus ataupun program, so this is part of it. Maknanya
kita punya area 1 tu, pembangunan kurikulum dan penyampaian. Nampak? Pembangunan kurikulum dan penyampaian. Area 1 dalam COPA MQA. Those yang mana familiar dengan MQA terminologi ni, so area 1 tu adalah sangat-sangat kritikal lah sebab dia letak nombor 1 kan. Nombor 2 dia start dengan assessment, nombor 3 start dengan pelajar dan sebagainya lah. Tapi nombor 1 tu, program development and delivery. That's why kita memang kena jaga, kalau familiar dengan table 4 tu, which is kalau kita refer pada aims kita kan, pada kita punya SLT kita tu, seberapa jam sebenarnya pelajar guna. Yang ni Dr. Razi sangat concern how many hours that we use untuk teaching and learning delivery, bukannya student self learning. Student self learning tu memanglah SLT juga, tapi kita tak letak dalam kita punya jadual. Self learning ni memang student akan fokus pada dia punya masa, walaupun termasuk dalam SLT. Cuma kita nak tengok, kalau kita claim 3 hours learning, tapi sebenarnya by practice kita hanya mengajar 2 jam sahaja. So 1 jam adalah self learning. By right tiada di dalam jadual. Maknanya kita hanya claim 2 jam sahaja mengajar. So benda-benda macam ni saya ingat saya nak seru juga pada semua ahli akademik bahawa kita kena semak. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Some of the courses kata yang 2 credit ada 3 jam konteks ataupun lecture 3 jam. Kadang-kadang 1 jam lecture, 2 jam tutorial. Kadang-kadang 2 jam lecture, 1 jam tutorial. Kadang-kadang 3 jam lecture, tak ada tutorial langsung. So is that true? Betulkah begitu? Dan masa ni yang kita kena tengok, sebab at the end of the day nanti kita akan ada semakan audit. So audit kali ini akan lebih detail, akan lebih mendalam. That's why salah satu reason yang kita kena buat refresher juga. Sebab kalau kita nak anggap benda ini remeh pun susah. Memang tidak boleh anggap benda ini remeh. Nampak macam alah benda tu sebagai documentation. Dia bukan hanya documentation saja. Nampak seperti documentation, maknanya kita kena masukkan dalam dokumen area 1 COPA, tetapi pelaksanaannya, maknanya every semester kita akan ada satu pemantauan kan. Kita ada buat propen, kita ada buat SUFO, dan kita ada buat apa dipanggil TESA. Ini juga menjadi satu pertanyaan, adakah ketiga-tiga instrumen yang dilaksanakan boleh menjamin kita punya keberkesanan penyampaian. That's why kita nak triangulate. Ada yang melaksanakan 1/3, maknanya dia buat SUFO sahaja, TESA tak buat, propen pun tak buat. Ada yang buat 2/3, dia buat SUFO buat, dia buat TESA dia buat, propen dia tak buat. Ada yang buat 3/3, maknanya the whole package. Jadi mudah untuk kita triangulate TESA, SUFO dan propen. Ada setengah fakulti yang melaksanakan 100%, maknanya dia wajibkan semua academic staff dinilai pada that semester lah. Maknanya ini bagus, maknanya kita nak tengok sebenarnya untuk pengetahuan semua, pada awalnya falsafah propen itu bukanlah untuk menilai, bukanlah untuk dipanggil memantau dan sebagainya. Sebenarnya the main reason kita jadikan sebagai dia panggil circle practice. Circle practice maknanya kalau kita lantik staff-staff junior untuk kita bukan nilai, untuk kita lihat bagaimana staff senior mengajar, macam mana staff senior itu menyampaikan. Jadi secara tak langsung yang junior boleh belajar something. Tapi bila dah dapat topi penilaian tu, dia jadi lain pula. Dia jadi mantau tu macam dia nak menilai, ni salah. Dia jadi macam ini jadi macam dah lain dah ni, dah falsafah propen tu dah hilang. Jadi bukan untuk berkongsi, jadi macam untuk menilai dan memantau pula. Jadi ada yang rasa macam tak kena, saya tak setuju untuk dinilai. Lepas tu every semester pula saya dinilai. Sebenarnya macam saya sendiri, saya tak ada masalah. Kalau nak nilai every semester pun tak ada masalah. Yang bagusnya kalau kita dapat penilaian propen every semester tu, yang akan dilaporkan di Senat. Setiap pencapaian pensyarah akan dilaporkan di Senat. Bukan hanya pensyarah, kita akan rumpunkan semua penyampaian, hasil penyampaian itu dalam bentuk fakulti. So fakulti kampus akan nampak lah, the performance index tu akan nampak how effective the performance tadi tu. Namun ia tidak habis di situ saja. Sebenarnya kita akan cross check dengan student achievement, student performance as well. Adalah macam contohnya SUFO bagus, propen bagus, kita punya TESA pun bagus, tapi student ramai yang fail. So
kita rasa macam something wrong juga kan. Macam mana everything tu dah 99 dah, almost perfect dah 99. Tapi ada pelajar, kalau satu pelajar gagal tak ada masalah. Maknanya kita mungkinlah kan takkan nak salahkan pensyarah juga kalau daripada 30 pelajar seorang pelajar gagal. Mungkin sebab dia pun ada masalah peribadi, tidak datang kuliah, kemudian assignment tidak hantar, exam tidak ada, memanglah dia gagal. Tapi yang kita concern, kalau lah that group, katalah out of 30 student, staff punya propan dia tu, dia punya tax dia tu, gabungan 3 tadi tu, semua maksimum 99. Paling cantik sekali 100% markah dia. Kemudian pelajar ada lebih daripada 25% gagal. Yang ini kita ada big concern dari satu spark, macam mana boleh ada more than 25% pelajar gagal, sedangkan dia punya pencapaian itu tidak menunjukkan bahawa ada permasalahan, tidak menunjukkan ada isu di sebaliknya. Tapi bila kita tengok ada something wrong lah. So bila kita buat selidik, kita try to investigate, ramai pelajar, ni pun jadi satu isu, ramai pelajar tidak menjawab soalan dengan betul, maknanya tidak membaca pun, dia just tanda je apa yang dia rasa kan. Sedangkan kita nak dia menjawab accordingly lah, maknanya dia baca betul-betul, faham betul-betul, kemudian barulah kita akan mendapat jawapan yang tepat. Ini berlaku apabila saya melaksanakan every semester, saya menguji pelajar untuk EES. Ini berlaku. Every semester memang saya wajib every semester kita tengok sejauh mana kebenaran jawapan yang telah diberikan oleh pelajar untuk EES kita. Kita punya entrance exit survey. So apa yang berlaku bila first entrance tu, ramai yang menjawab 5 ataupun 4 ataupun 3. So majority lah akan ada 3, 4 dan 5. Ini memang saya sangat particular sebab apa? Kita nak pastikan whether all the student memang mencapai that level understanding tadi tu. Kalau betul, then we need to revise our syllabus, ataupun we need to drop that subject. Subjek tu tak perlu ditawarkan langsung. Tapi bila mana student salah menjawab, dan kita tak naklah nanti our action tu, maknanya bila kita based on result student tadi 100%, ini semua dah okey dah, tak payah kita nak offer dah that subject. Kita pun drop. Rupanya subjek tu sepatutnya masih perlu ditawarkan kerana pelajar tidak menjawab dengan betul. That's why I really concerned. Memang every class, every semester, first week tu kita test dulu. That's why kita cuba collaborate dengan U Future. Kita kena conduct kita punya ES as soon as possible before we start our class. Kalau tak, nanti dia jadi macam outliers. Kita tak nak nanti dah start class, katalah introduction sekalipun. Kadang-kadang introduction tu pun dah macam-macam kita cerita kan. Bayangkan kelas 3 jam, lecture 3 jam. So almost every 14 week punya topik tu kita dah discuss dah, sebab kita dah bagi brief kan. Project brief tu kita dah bagi dah. So kita dah bagi introduction dah. Kita dah discuss outcome dah. So tak naklah nanti waktu tu pula dia jawab EES tu. Bila dia jawab EES after our first class, kata contohlah minggu kedua atau minggu ketiga. Kadang-kadang minggu keempat buat EES, tak valid dah minggu keempat tu. Maknanya almost 80% dah mungkin dah faham kan. Sebab kadang-kadang most of our class ni ada different approach among academic staff. Ada yang dah upload all the content dalam U Future. Kita dah masukkan semua dah dalam U Future tu. Untuk 14 week punya notes kita dah provide dah. Dan kita discuss along, kita buat argument ataupun kita lebih kepada Socrates kan. Masuk kelas tu kita hujah, debat supaya more understanding. Instead of kita lecture, diorang dengar je. So ramai memang antara kita punya student ni memang auditory punya ni kan, person, suka dengar je tapi tak tahu masuk ke tidak. So the way that we apply untuk that technique kadang-kadang dah tak relevan dah. That's why kita kena tukar. Okay, this semester kita try bagi dia nota siap-siap dulu. Kadang-kadang ada yang dah siap video kan. Most of us kadang-kadang content tu dah repeated too many times, dah kadang-kadang dah mengajar same subject dekat 10 tahun, 20 tahun dah. Jadi material tu memang dah beratus dah material. Contohlah video tu kan dah ada beratus dah. Tak tahu nak record video apa dah. Mungkin additional adalah according to the context. Dan kalau kita nak divert ke konteks yang lain, okey kena buat sebab tak ada lagi video untuk that context kan. Jadi ada tambahan-tambahan yang lain. Itu yang jadi sampai 100 video, 200 video subjek yang sama. So, bila all these video been uploaded to U Future, student dah refer dah. Maknanya first week tu kita dah bagi siap-siap. You tengok semua. According to you punya learning time itu, you dah ada masa you tu. Kalau you free, you tengok kan. Then sometimes student ni ada yang memang dia dah go through dah. First week tu dah go through dah.
habis masa dia 1 hari 24 jam tu tengok video kita kan. Jadi waktu kuliah, masuk je kuliah, dia start argue. Dia tak faham ke dan sebagainya. Masa tu lagi straighten dia punya understanding. Ini yang kita kalau dapat practice every week tu lagi mantap. Dia lagi padat. Tapi itulah student akan cakap berat sikit lah sebab dah cover kadang-kadang minggu 4, minggu 5. Saya kata tak ada masalah. Once kita dah cover sampai minggu ke-5 pun, walaupun minggu ke-2 tapi kita dah cover topik minggu ke-5, you have ample time to come up with you punya assignment properly lah. Maknanya kita tak nak some of us kan maybe facing difficulty untuk manage student punya assignment. Ada yang dah minggu ke berapa, contoh lah kalau ada 3 assignment for one semester, kita pecah by every 5 week kan. Minggu ke-5 hantar first assignment, minggu ke-10 hantar second assignment, minggu ke-15 hantar third assignment. So bayangkan bila dia dah delay pada first assignment tu, minggu ke-5 dia tak siap. Mungkin anjak ke minggu ke-7, minggu ke-10. So minggu ke-10 dia dah double dengan assignment yang kedua. Bayangkan yang kedua pun sama juga, anjak juga sampai ke minggu ke-15. So 3 assignment. Yang ini yang magic ni. Bila 3 assignment dihantar pada masa yang sama, so ada curiosity lah kat situ. Kita start dah curious, kenapa boleh siap, hebat pula kan. So something wrong. Masa tu kita akan buat check and balance. Kita test dia. Kita test dia punya knowledge, whether betul dia mempunyai that skill set. Ada pelajar memang macam tu kan. Some of the student memang dia ada that skill, dia boleh buat kerja cepat dan dia tak boleh buat awal pun. Bila buat awal tak apa-apa dia buat. Tapi kadang-kadang kita kena selidik sama adakah benar. Contohnya macam my faculty kan, Art and Design, sekarang ni dah fakulti kan. Dulu College of Creative Art. So bila Art and Design ni pelajar memang terkenal dengan last minute punya assignment. Sebab apa? Memang dia kata kalau kerja memang dapat malam ni, besok nak kena hantar. Tapi saya kata jangan practice, that is working experience, now is learning experience. So kalau you ada 3 assignment, bukan hanya that subject, you akan cover how many subject. Kalau kata dia register for 5 courses ataupun 7 courses, you just imagine times 3, dah berapa kan? Takkan 21 assignment you nak hantar on that day dah. Jadi you takkan cukup 24 hour untuk cover 21 assignment tu. So cover lah masa tu according to the timeline. Kata daripada minggu pertama sampai minggu ke-14, berapa jam sebenarnya your time yang diberi. So kat sini kita kena ingatkan kita punya student. Kadang-kadang dia orang terlupa. Jangan kata student, kita pun terlupa. Okay. Itu antara perkara yang kita kena concern lah. EES. Saya pun nak inform pada semua warga yang mana terlupa nak selidik EES tu ataupun nak investigate EES ataupun nak cakna EES, bolehlah kot. Masih belum terlambat, cuma effective rate tu kurang. Minggu yang ke-4 ni, sekarang ni dah minggu ke-4, kalau kita nak check EES kita agak terlewat lah, sebab ramai yang mungkin dah faham ataupun dah faham sangat dah kan. Tapi kita boleh check and balance. Kita boleh tanya according to student punya result tu, kita boleh tanya whether they all answer the correct question ataupun tidak lah. Maknanya baca ke tidak, takut dia orang tanda saja. In fact, walaupun yang tanda 1 tu, ini pun saya bukannya nak menggalakkan pelajar tanda 1, tidak. Kita nak dia jawab sejujurnya. Maknanya according to their understanding. Kalau kata you betul-betul faham, dan you tanda. Jangan kata dia faham 5 tapi takut ditanya soalan, dia tanya 1 juga. So dia dah jadi outliers juga. Kita tak nak macam tu. So kita nak kena educate dia orang supaya jawab soalan as is. Maknanya if you think that you are able to fully understand kita punya CLO tu, dan you tandalah kalau 5, kalau 4, sejujurnya. Dan kita nak tahu how effective kita punya EES platform tu untuk kita punya enhancement, cost enhancement. Kita nak improve kita punya CLO from time to time. Daripada satu semester ke satu semester. Sama, tak berubah-ubah. Sebab apa? Kita pun tak pernah semak benda tu. Especially RP. Kita bukan nak salahkan RP saja. Actually staff yang mengajar pun juga bertanggungjawab bersama dengan RP. Beritahu RP, mungkin kadang-kadang some of the courses tu RP dah tak ajar dah. RP orang lain yang mengajar orang lain. Berlaku macam tu kan. Ada courses yang macam tu. Jadi kita beri maklumat kepada RP, maklumkan bahawa bagi tahu saya ingat subjek ni ataupun course ni kita boleh drop sebab most of the time student jawab 5 saja. Dah 3 semester student jawab 5 saja. Then when I test the student, memang betul dia orang semua dah dapat that skill. Benda-benda macam tu. Sebab apa? Kalau kita tengok for diploma, according to our experience, some of the content has been upgrade di sekolah. Orang dah upgrade dah. Tapi kita still lagi
kita still lagi execute the same content. So itu yang kata macam dia orang dah jadi boring lah. Jadi boring sebab macam redundant pun ada dan sebagainya kan. So dia ada kewajaran lagi untuk kita tawarkan. So by right, we need to drop that subject dan kita offer the new subject yang lebih relevant untuk dia, lagi challenge dia, lagi enhance dia punya thinking skill. Ini yang kita perlu gandingkan dengan mapping yang kita sebut tentang ESG-nya, kita sebut tentang ESD-nya. So sometimes kita rasa macam mapping ni macam ridiculous. Mapping ni nak buat apa kan? Mapping dengan ESG. Sebenarnya kalau kita really practice ataupun kita execute cara mapping kita dengan betul, saya ingat lagi efektif. Maknanya baru kita nampak hasil dia. Kalau mapping sekadar mapping saja, dia takkan jadi apalah. Tapi kalau kita look into the effective of the mapping tadi tu, saya ingat jadi. Memang jadi. Kalau kita tengok some of the subject, tak ada pun contribution dengan society. Tak ada. Jadi this is the time lah. Maknanya semester ni mungkin tak sempat lah kot. Sebab kita pun dah rangka kita punya projek, kita dah rangka kita punya timeline kan, mungkin tak sempat. So maybe next semester. So next semester, kalau kata this semester masih tak ada impact pada kita punya student tu, then kita try to change untuk next semester supaya lebih aula, lebih mantap. Dia sebenarnya antara perkara yang saya ingin kongsikan dengan warga, mungkin antara warga UiTM, staff academic especially, mungkin kita pun tak berapa nak perasan tentang pattern, student pattern. The numbers of the student yang makin menurun, decline from semester to semester. So saya ingat ini antara perkara yang kita sangat-sangat khawatir. Kalau after 10 years, what happen? Kalau kita tidak mencakna, kita tidak really look into apa dipanggil penyelesaian maknanya to overcome the issue. Jadi di manakah kewajaran program yang kita tawarkan? Kursus satu hal, kita cerita tadi tentang kursus. Tapi bila makin lama makin turun, adakah relevansi kursus yang ditawarkan itu tidak lagi mendapat satu dipanggil keperluan kepada pelajar ataupun potential student. In fact, kalau kita tengok challenge kita sekarang, student-student yang ada sekarang ni, generation yang terkini, dia sangat berbeza dengan kita punya generation dulu kan. Maknanya pelajar-pelajar yang sebelum ini tak sama. So memang kita punya content must adapt dengan the environment. Kadang-kadang ada yang kata kenapa kita pula kena adapt? Dia orang lah kena adapt. Tak boleh. Dia orang tu sebagai kita punya klien kan. Dia orang yang akan guna kita punya content untuk bekerja. That's why we need to look into our apa dipanggil factor yang seterusnya, iaitu the employability tu. Sejauh mana content kita digunakan sehingga bekerja. Sometimes tak ada kena-mengena langsung, tapi kita still rasa benda ni penting sebagai sejarah dan sebagainya. Betul penting, tapi how relevant kalau kita rasa macam langsung tak ada, dan mungkin kita boleh embed dalam kursus yang lain. Tak perlu jadikan satu kursus mutlak ataupun satu kursus tunggal yang kita kena ajar setiap semester, bahawa yang itu kita rasa penting. Tapi sebenarnya dari segi kewajaran, apabila pelajar graduation tidak langsung menggunakan, jadi mungkin kita boleh gabungkan dengan subjek lain. Konten tu kita percaya, kita believe that important, cuma mungkin persentasenya kurang, tidaklah sampai satu kelas 5 jam dan sebagainya kan. So benda-benda macam ni yang kita tekankan pada area satu kopa nanti untuk kita improvise kalaulah perlu, dan saya rasa okey. Tapi kalaulah kita nampak dah dia punya kepincangan, keperluan tu, jadi kita ingat kena revise lah, kena revise dan bekerjasama dengan RP untuk bantu. CIDL sedia membantu untuk kita improvise kita punya course content ataupun course brand itself. Nak namakan kursus kan, kita memang bukan bidang you, katalah you buat engineering ataupun you buat computer science dan sebagainya. Memang kita tak ada pakar yang spesifik, tapi kita boleh tengok dalam kita punya community. Itu sebab kita panggil community of practice tu. So bila kita ada repository, list of expert yang kita register tu, maknanya kalau you refer, dan kita akan directkan you ke situ. Maknanya okay, kita ada someone yang related dengan your field ni, dan you boleh discuss lah along. Bukanlah kata okay semua kita buat, kita bukan pakar semua kan. Jadi macam Tok Bomoh pula nak selesaikan semua. Tak, kita hanya tahu setitik saja. Mungkin ilmu Allah yang luas ni tak dapat nak dijelmakan dalam konteks CIDL, tetapi insya-Allah kita punya warga, kita punya ahli. Kita bekerja satu rumpun, bukan hanya CIDL saja. CIDL bukan satu, tapi CIDL tu banyak.
Maknanya kita warga, kalau kata 9,000 academic staff, 9,000 lah CIDL. Gitu. Macam-macam kan. Alright. Itu adalah kepentingan ES yang saya rasa penting. Macam saya kata tadi, yang mana yang belum lagi membuat checking, check and balance sama ada ES telah dilaksanakan ataupun tidak, dan yang kata kita boleh buat. Sebab apa? Kalau kita dah buat entrance, yang penting nanti kita nak tengok exit tu. Exit pun sama juga. Saya percaya ramai antara our staff, academic staff yang buat exit, buat entrance tapi tak buat exit juga. Ada yang buat dua-dua tapi tak cemak, satu hal lah. Tak dinafikan, memang ada. Tapi saya puji staff akademik yang telah pun secara konsisten menilai ES, entrance dan exit pada setiap semester. Yang ni saya puji. Kemudian telah pun membuat satu apa dipanggil graf lah. Dia tunjuk graf, dia punya dashboard tu dia tunjuk pencapaian every semester. Entrance, exit. Kemudian dia cross pula dengan student performance. Kemudian cross pula dengan tax. Ini antara perkara yang saya perlu angkat. Maknanya kita kena bagi award this kind of stuff, kita kena bagi award the best practice in UiTM. Kita kena tunjukkan sebagai contoh supaya yang lain menjadi iktibar, menjadi abrah kan, supaya menjadi satu wasilah. Jadi kita jadi rasa macam ini satu contoh yang baik kan. Dan kita percaya benda tu baik, menjadi satu apa dipanggil best practice kepada semua. Cuma mungkin tak ramai yang buat begini. Maknanya yang tak ramai tu maknanya komplit lah, semua tu dibuat. Ada yang buat mungkin salah satu daripada 3 ataupun 2 daripada 3. Dan kita percaya kalau kita semua melaksanakannya, insya-Allah kita akan mencakna lagi lah, ataupun kita akan improvise kita punya teaching and learning delivery ke arah ataupun ke peringkat lebih tinggi lagi. Dan secara tak langsung dia akan bagi impact kepada potential student kat luar tu. Bila tengok potential student kat luar tu, dia nampak, dia tanya, dia orang pun dah ada dia punya own circle, kawan-kawan dia kan, dia orang kan social media sangat apa dipanggil hebat kan, tak lari daripada dia punya information tu. Satu minit, tak sampai 1 minit lah kot, 1 saat saja video disebarkan, dia orang pun dah tahu. Kalau kita cerita buruknya UiTM, cepat je tahu. Kalau kita baiknya UiTM, cepat je dia tahu kan. So benda-benda macam ni lah, kita kalau boleh jangan kita sebarkan yang buruk tu lebih daripada yang baik kan. Patutnya yang baik tu lebih daripada yang buruk. Sekarang ni terbalik pula, banyak pula yang buruk kan daripada yang baik. So kat sini fitnah tu ada kat mana-mana saja. So kita lah orang yang akan membetulkannya. So yang baik tu kita tunjuk macam the best experience ever dalam kelas. Kita guna teknologi. Mungkin teknologi kita tak seberapa, tapi the activity, the value that we apply dalam kita punya teaching and learning delivery itu must be expose. Kena expose. Kena ada macam alah apalah sangat kan buat macam ni. Kita tak tahu. Sebab kita tak boleh nak tengok yang tinggi. Maknanya walaupun kita buat benda yang apa kecil, kita tak boleh nak bandingkan dengan yang itu tinggi. Tak perlu sebenarnya. Sebenarnya kita tengok apa yang ada kat bawah kita kan. Maknanya kita dah buat dah sehabis baik according to whatever we have. Itu yang kita ada. So kita tunjuk this is the best yang kita boleh buat according to whatever we have. Kadang-kadang ada orang yang ada lebih hebat pada tu tapi tak sampai pun apa yang kita buat. Macam tu kan. Itu yang kita tak nak. Kita dah buat macam-macam, beli macam-macam, lalu tak ada buat apa-apa pun. Lagi better yang tak ada apa ni tapi dia punya best practice itu melangkaui orang yang mempunyai segala facility. Yang itu, that value yang kita nak supaya yang lain nampak kan. Orang bukan nak tengok sangat the way that you have katalah teknologi ni, you ada tu, you ada ni, you ada macam-macam. Tapi in fact the nilai tadi tu, value yang sepatutnya ada yang pelajar dapat tak ada, zero, null. Itu kita tak nak. Better kita ada small tapi impact dia tu ataupun value yang pelajar dapat very high. Yang ini yang susah nak jadikan kayu ukur, tapi antara kita ada yang nampak dan ada yang dah berhasil. Ada yang dah berhasil. So kita nak memperkasa benda tu. Bukanlah kita nak kata sampai bila kita nak berubah macam ni kan. Tak, sebenarnya kita cuba. Based on kita punya experience, kita akan enhance from time to time. Macam CIDL kan, kita ada 25 Oculus tu. Bila kita ada 25 Oculus tu, bayangkan 25 Oculus tu nak digunakan oleh, katalah kita ambil calculation mudah ya, kalau 180,000 pelajar kan mustahil tu. Tapi saya percaya itu adalah CIDL punya. Ada lagi macam fakulti yang lain mempunyai that kind of facility. Ada juga saya tengok bila saya visit dekat campus, bila saya visit dekat fakulti, ada yang dah ada personal punya devices kan.
Bila saya buat HETL, Higher Education Teaching and Learning pun ada. Most of the lecturer dah tak macam dulu dah. Dulu masa saya buat HETL yang pertama, saya ingat lagi, mouse pun ada yang tak biasa nak tengok. Sebab mouse Apple kan dia pelik sikit kan, dia tak ada masa tu lah. Sekarang ni semua dah familiar dah. Dulu tu saya cerita, masa kita tunjuk mouse Apple punya mouse dulu, bila yang tak ada button tu, dia orang pun pelik kan, mouse tak ada button macam pelik. Ataupun sebelum ada button tapi Apple dulu ada satu button je. Dulu Apple punya first mouse ada satu button pun orang pelik juga tengok ada juga mouse macam ni. Jadi sekarang ni saya ingat dia tak ada masalah dah. Dia teknologi punya awareness tu, saya ingat dia taklah macam dulu. So by right, bila dah macam tu, dari segi delivery punya konteks ni, dia sepatutnya lebih hebat daripada dulu. Lebih hebat. Sepatutnya gap tu akan lebih jauh kan, dengan tabnya, dengan device-nya, dengan kita punya equipment, dengan 360-nya, dengan virtual reality, dengan Oculus, dengan drone-nya, dengan macam-macam lagi. Kita pun dah ada motion capture-nya. Di Puncak Alam ada motion capture. Those yang mana nak guna motion capture nanti, please come to CIDL, we help you. Kita bantu macam mana you nak guna motion capture. Sekarang ni pun dah ramai, kalau kita tengok tahun ni paling top guna Ghibli punya konsep hari raya kan, kartun dan semua. Maknanya the concern of apa dipanggil adapting technology, especially artificial intelligence, memang sangat-sangat luar biasa. Saya tengok ramai bila satu post, almost every group menggunakan konteks yang sama. Buat gunakan gambar kartun, sampailah wrongly lah, macam-macam lah kan. Jadi trend pula benda tu. Kemudian ada yang trend elok, ada yang trend tak elok pula. So benda-benda macam ni yang kita kena balance supaya the impact tu pada siapa sebenarnya, who actually have giving the best impact. So itu antara perkara yang dah 46 minit cakap kan. Alright. So antara perkara yang kita cuba ingatkan di sini, kita mempunyai website CIDL. Mempunyai website CIDL, kita ada, saya maklumkan tadi, kita ada social media, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, dan kita ada Padlet. So semua ini ada dalam link website kita. In fact, yang terkini, tak adalah terkini, tahun 2022 kita start subscribe Ion XR Reality pun ada dalam website kita. So kalau go through CIDL website, kita akan ada all those link, maknanya videonya, YouTube-nya, semua ada dalam tu. Cuma mungkin ramai yang tak perasan dalam kita punya equipment tu. Ramai yang bertanya dengan saya, boleh tak pinjam. Ini yang kekangan yang saya ingat sampai sekarang. Sebab macam saya maklumkan tadi, satu, kita hanya ada 25 Oculus, kita ada beberapa equipment yang boleh dipinjam. Cuma dia punya jarak pinjaman tu, dia menjadi satu tanda tanya, berapakah jarak pinjaman yang dibenarkan. Dulu masa kita di Shah Alam, orang Puncak Alam tak boleh nak pinjam. Sekarang ni bila kita di Puncak Alam, orang Shah Alam pula tak boleh pinjam. Jadi sebab apa? Sebab kita ada case yang mana device tu bila dah rosak, dan bila kita pun nak minta ganti rugi pun tak sampai hati, agak mahal sebenarnya, agak mahal. Device tu agak mahal. Jadi bila dah rosak, masing-masing bila nak on je rosak. Jadi macam mana kita nak cakap kan? Padahal dah pinjam dah tu, memang boleh berlaku. Kalau kita on rosak, saya pun tak pernah pula dengar bila on rosak kan. So kat sini kita faham, dalam konteks ni semua, kalau boleh semua tak nak lah kan, cakap macam mana pula kita pula yang salah kan, benda ni yang dah faulty produk. So kita macam ni, kalau boleh setiap pinjaman tu akan dihadiri oleh kita punya wakil lah, which is Cik Syairah kita akan bantu. So ramai juga yang tak nak, kata tak perlu kita nak bawa balik, kata tak boleh, kita tak nak the same thing happen. Sekarang ni daripada 25 kita tinggal 24. Yang satu tu langsung tak boleh nak repair dah. Oculus ataupun Meta, sekarang ni dia panggil Meta. Dulu Oculus, sekarang ni Meta tu tidak lagi mempunyai satu keupayaan untuk membaik pulih. Ataupun memang dia punya polisi kan, dia tak nak baik pulih sebab dia nak galakkan orang beli. So bila kita contact, memang dia kata tak boleh nak repair lah. Yang boleh sekarang ni beli je baru. Macam tu pula. Kata trade in tak boleh, kata. Buat je lah gajah putih, kata. So unless kalau you nak pinjam yang rosak tu untuk
kalau lah yang daripada sistem nak improvise dia punya sistem, dan boleh. Kita boleh bagi pinjam sebab dah tak boleh nak repair dah tu. Kalau you nak explore kan, benda tu boleh jalan, sistem tu boleh jalan, cuma dia wang. Dia tak betul. That's why kita nak repair, tak tahulah jatuh ke apa, sebab yang pinjam tu pun dia tak nak cakap. Dia kata on, dia jadi macam tu kan. Jadi kita pun tak boleh nak buat apalah. Kita admit benda tu, tapi since kita pun dah tak boleh nak repair, dan benda tu jadi kita punya experimental. Those yang nak eksperimen, kita bagi pinjam. Kalau you nak eksperimen, nak install, nak tukar sistem ke apa ke, terpulang lah, gunalah, memang dah tak boleh nak buat apa. Tapi yang lain, yang 24 tu, yang okey tu, kita memang tak boleh nak bagi untuk explore ataupun nak eksperimen. Kita benar untuk guna saja. Bukanlah tak boleh nak guna, so boleh guna. Cuma kita tak benar, kita tak allow untuk eksperimen. Kalau nak tukar sistem ke, kadang-kadang developer ni kita kena hack dia punya own sistem. Bila kita dah lock tu, katalah kan only the admin saja boleh guna, dan dia orang ni kan programmer ataupun dia nak masuk dia punya sistem. So dia tak allow, kita kata tak boleh, nanti crash katakan. Tapi dia pun boleh lah macam-macam kan, programmer kan dia ada macam-macam teknik kan. So kita tak nak benda tu. Kita tak nak, dan that's why kita tak allow untuk dipinjamkan untuk jangka masa yang lama. Kalau nak pinjam untuk guna, yes boleh, kita akan bantu dan kita akan ada kat situ. So far ada yang pinjam dia Shah Alam, ada yang pinjam. Cuma dia akan adalah kaedah dia tu, dia ada method dia tu, supaya dia tak boleh nak dipinjamkan katalah satu hari, besok pulang tak boleh. Dia hari ni pinjam, hari ni lah kena pulang. Itu pun dengan keberadaan ataupun dengan kehadiran staff. Ada staff yang tengok. Jadi kalau jadi apa-apa salah tu, staff tu yang tanggung sebab dia ada kat situ. Dia mungkin dia pergi tapi dia pun tak perasan kan, dia tak tengok. Tu salah staff. Staff Syah Ira tak tengok. Tapi kalau dah staff Syah Ira tengok, pergi pun rosak juga, so tak ada masalah lah. Kita dah tengok memang faulty of the product. So insyaAllah benda tu kita boleh. Dan kita ada equipment yang lain macam 360 camera. Itu tak ada masalah. Biasanya kamera ni memang tak adalah masalah sebab dia memang guna saja nak snap gambar kan. Cuma ramai yang tak berapa nak faham fungsi kamera. Ada yang tanya DSLR tak ada ke? Kita tak ada DSLR. Kita ni hanya ada apa dipanggil limited equipment sebab based on apa dipanggil innovation delivery purpose. Kalau DSLR tu tak payahlah nak pinjam, kita pun tak galakkan sebab you boleh guna you punya phone saja. In fact kalau tengok dari segi megapixel, your phone is higher than DSLR tu. Kalau DSLR tengok 20 Mbps tak megapixel. Tapi kalau kita tengok phone yang baru sampai 50 megapiksel pun ada. Maknanya better daripada you punya DSLR tu. Melainkan you punya DSLR tu yang high end DSLR macam fotografer, dia ada dia punya apa dipanggil DSLR camera dia tu kan. Sebab DSLR pun ada range dia yang beginner, intermediate dengan pro. Yang pro ni tak usah cakap lah. Pro memang lagi tinggi lah daripada apa ni tablet ataupun device. Setakat 50 megapiksel tu dia tapau je lah kan. Tapi now kita cerita tentang intermediate dengan beginner. So kalau intermediate dengan beginner, kita pinjam lah. Dia pakai je punya phone. Dia punya phone lagi high. Dia boleh mohon grant untuk dapatkan device kan. Saya ni boleh cakap ke ni? Boleh kan? Benda tu memang semua staff akademik layak untuk mohon grant. You buka units.uitm.edu.my, you boleh mohon grant untuk beli komputer ataupun device. Saya rasa semua staff boleh akses benda tu. Okey, berbekalkan 7 minit saja lagi. Tak banyak dah. So kalau lagi 5 minit lagi, saya tambah lagi 2 minit, kemudian kita buka Q&A kalau ada soalan. So kita akan memperkasa, CID Almin akan memperkasa macam saya kata tadi, community practice, dan kita akan buat boosting lah. Kita akan buat boosting, kita akan buka kepada permohonan warga untuk melibatkan diri secara langsung ataupun secara rasmi lah sebagai ahli community untuk kita memperkasa ataupun mempertingkatkan penggunaan dipanggil teknologi dalam teaching and learning delivery. Especially kita pun sekarang ni dalam proses untuk apa dipanggil menjadikan fakulti sebagai rakan kongsi. Kan kita punya rakan kongsi. Nanti kita akan go through setiap fakulti. Dan kita nak setiap fakulti akan mempunyai satu representatif supaya senang kita nak engage. Engagement tu akan jadi lebih rapat. Bila dah rapat, dia kenal, dia lagi mudah. So kita harap lepas ini dapat sambutan lah daripada fakulti dan kampus untuk kita lebih mesra, kemudian kita akan bekerjasama dengan lebih erat lagi supaya dapat memperkasa kita punya CIDL ni. Sebab saya untuk pengetahuan semua, kita telah pun membuat satu program
sekolah angkat di Selangor, 1000 sekolah angkat di Selangor. Dan ini tidak ada kena-mengena dengan apa dipanggil program apa dipanggil kita buat apa dipanggil itu misi akademik, tak ada kena-mengena sebenarnya, tapi sebenarnya secara tak langsung tu ada. Sebab bila kita buat program dengan sekolah, dia akan tanya program juga. Program ni ada tak? Kita tak fokus pada program. So, bila ada soalan-soalan macam tu di sekolah, sebab saya apa bila orang tanya, habis tu kenapa pergi sekolah? Okay, tujuan kami pergi sekolah, kita nak expose the technology that we have. Itu yang penting sebenarnya. Bukan kita nak fokus pada program. Tapi soalan program ni sangat popular, dia orang akan tanya juga. Sebab apa? Ya, that all is potential student kita. So dia nak tahu, bila kita kata we are using this technology for delivery, dia interested, tapi program ada tak? Yang ini kita susah nak jawab. Sebab apa? Besar kemungkinan guna, besar kemungkinan tak guna. Contoh macam tadi kan, bila kita cerita tentang we are using 360 camera untuk teaching learning, dia tengok, wah katakan, dah seronok dah. Saya takut sangat bila dia masuk kelas, tak ada pun. Itu yang saya susah nak cakap. Sebab saya tak boleh nak represent all program yang ada kat UiTM. Macam art and design saya boleh represent, tapi art and design pun saya tak boleh nak cover semua. Saya hanya cover yang saya yakin ada guna that technology. Yang lain saya tak berani. Sebab apa? Takut nanti bila dia join, kita tak guna, dia claim kita ni bohong pula kan. So kita tak nak that thing happen lah. So that's why saya nak engage dengan every faculty dan campus. Bila kita go any school tu, kalau ada tiada halangan dan ada kelapangan, kita nak jemput untuk turut serta. Maknanya lepas kita punya sesi tu, kalau ada sesi dengan fakulti ataupun dengan program, so you proceed lah. Kita akan tanya dengan sekolah which program yang you prefer untuk enhance you punya understanding ataupun add information regarding program punya delivery. So kat sini saya akan jemput lah mana-mana sekolah, mana-mana program ataupun fakulti yang berkelapangan untuk turut serta. Yang tak nak turut serta tu tak ada masalah lah, tak ada paksaan pun. Sebab memang kita punya program ni free of charge, tiada bayaran, minta maaf. Saya pun memang buat free saja, tak ada apa-apa bayaran dikenakan kepada sekolah, dan sekolah pun tak ada kenakan apa-apa bayaran kepada kita. So kita memang willingly untuk distribute, nak expose whatever we have di UiTM di sekolah. Yang ini kita harapkan, that's why one of the reason yang saya berharap supaya pattern tu sebab apa? Trust me, bila saya tanya sekolah, dia orang ramai yang tak tahu bahawa our program ada di UiTM. Ini kalau you all ada masa tu, you all pun terkejut, which is the information dah jadi macam distort lah. Dia tak tahu pun some of the program is available. Sebab kita rely on ISKU, kita punya selangkah UiTM, tapi actually we cannot rely 100% on ISKU. Saja tak boleh. Maknanya we need to have our own initiative. We need to expose. That's why refresher ni penting. Saya percaya bahawa most of us kadang-kadang pun dah lupa dah keujian ni. Adik ni dah terkubur ke kan? Senyap je. Sebenarnya kita tak terkubur, kita ada lagi. In fact saya pun saya rasa dah masuk term yang keempat dah 7 tahun dah ni kan. Jadi harap-harap akan ada satu dipanggil perubahan yang kita akan buatkan ini supaya dia lebih memperkasa kita punya teaching and learning delivery di UiTM. Okey, saya ada 2 minit lagi. Okey, kita buka kalau ada soalan. Ada soalan? Tak ada ni. Ni mungkin tak ada kat dalam komputer ni ataupun tak ada. Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan, saya pun teruslah berbekalkan 2 minit lagi Tak ada soalan Okey. Okey, siapa? Mungkin tak ada benda nak tanya kan, buat apa nak tanya soalan kan? Tak ada benda nak tanya. Semua macam mungkin sama, rasa macam sama aja semua. Okey. Saya ingatkan selagi-lagi sebab awal tadi on our early session tadi ada saya cerita tentang rebranding in terms of CG tadi, collaborative group. Kita akan tukar from CG to CP. CP adalah community practice, community of practice. Dia lebih besar lah, maknanya konteks tu lebih besar sebab kita nak memperkasa tidak lagi pada grup-grup yang kecil. Letih bila dengan kecil-kecilkan. Now kita akan jadi besar. So besar sebesar-besarnya supaya kita dapat memperkasa kita punya teaching and learning delivery kepada lebih mantap supaya UiTM akan lebih soho lah. Sesuai dengan kita punya dipanggil tagline kita kan, globally renowned and locally rooted. So yang ini
antara perkara yang mungkin CG-CG yang lain akan tekankan. Saya pun tak nak go into detail sebab kan akan overshadow pula kita punya CG. Sebab CG lain pun banyak konten-konten yang dia nak share, refreshment tu. Banyak benda yang update tapi mungkin ramai yang tak tahu. Jadi kita lihat perkongsian CG kita ada 15 CG semuanya. So besar kemungkinan akan berlaku pada hari ini. Saya tak ingat ada berapa CG, tapi for the whole week lah, maknanya esok ada, lusa ada, Khamis ada dan Jumaat. So jangan tinggalkan peluang ini. Kalau ada masa, join. Kalau tak ada masa, mungkin ada kuliah dan sebagainya, boleh refer di website CIDL ataupun kita punya YouTube CIDL. Once kita dah habis nanti, kita akan upload every single video di dalam YouTube di bawah nama CIDL. Saya ingat that's all. Ngam-ngam pukul 10. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan, profesor-profesor, doktor-doktor yang menghadiri sesi refresher CIDL yang pertama ini. Kemudian kita akan ikuti dengan CG-CG yang lain dan saya harap kita dapat memperkasa teaching and learning delivery yang mana staff-staff akademik yang telah pun bersusah payah memperkasakan teaching and learning delivery teruskan dan sampaikanlah kepada warga supaya ianya menjadi satu titik tolak untuk kita maju ke hadapan, insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Maklumlah, saya ini hanya manusia biasa, tidak terhindar dari kesilapan dan dosa. Yang baik itu semua datang dari Allah, yang buruk itu datang dari saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Doktor. Selesai perkongsian yang diberikan oleh Profesor Madya, Dr. Zainuddin Ibrahim, maka tamat sudah sesi pembukaan siri kita pada pagi ini. Kepada peserta yang masih belum mengisi kehadiran, mohon isi kehadiran anda pada pautan yang telah diberikan. Untuk siri... ya. Terima kasih. Untuk siri yang berikutnya, kita akan mula pada 10.30 pagi pada pautan Google Meet yang lain bersama Profesor Madya, Dr. Nur Hafizah, Muhammad Burhan daripada CG ADAB. Okey. Terima kasih. Gambar ke, Sarah? Boleh. Gambar. Main dah keluar tu. Kejap kita buka. Okey, mohon semua peserta untuk buka kamera. Sentiasa ada untuk bersama-sama. Okey, ready? Saya screenshot. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang semester lepas ni bila boleh dapat dia punya keputusan tu? Ya, jangan. Siapa ni? Dr. Feiruz tu. Ajak Dr. Bida. Tak, semester lepas kan? Yang semester lepas punya CGCT tu. Bila kita boleh dapat dia punya keputusan tu? Itu nanti tanya dengan CGCT team nanti dengan Dr. Izzat. Kita tanya ketua dia. Saya kan cakap kan dia kata lain pula. Okey, beres. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, Dr. Bida. Dr. Bida dah keluar pula. Okey, baik.